Nabi Nuh ni Nabi Ibrahim ini nabi yang kedua. Nabi Nuh yang pertama dan Nabi Ibrahim yang kedua. Mungkinlah mereka mengikut seniority. Mungkinlah mereka mengikut seniority dalam turutan rasul-rasul. Beliau sanggup mengorbankan kepentingan dirinya dan anaknya yang disayangi kerana menegakkan agama Allah. Ni ujian yang pertama. Rasul Ulul Azmi ni yang pertama, beliau sanggup mengorbankan kepentingan dirinya dan anaknya. Iaitu anak mana ni? Iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kita belajar baru-baru ni, Nabi Ibrahim alaihi salam ni, dia ada 2 orang anak. Dan dia mempunyai 2 orang isteri. Kita boleh kaji balik. Hujan-hujan ni dia sejuk. Dia sejuk. Kita panas mula. Yang pertama, kalau kita ingat dulu Nabi Ibrahim ni, yang pertama isteri dia bernama Siti Hajar. Siti Hajar ni melahirkan Nabi Ismail alaihi salam. Manakala isteri yang kedua bernama Siti Sarah, iaitu dia telah melahirkan Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada Nabi Ismail lah, daripada keturunan Nabi Ismail lah melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manakala daripada keturunan Nabi Ishaq lahirnya keluarga Israel, ataupun kita panggil Bani Israel. Lahirnya Nabi Yaqub. Lahirnya Nabi Yaqub. Yaqub ni ayah dia adalah Nabi Ishaq. Tok kepada Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim. Sebagaimana hak Abu baca dululah. Jadi cabaran yang pertama dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mengorbankan kepentingan dirinya dan anaknya yang disayangi kerana menegakkan agama Allah. Kita akan baca lah. Gapo dia kepentingan diri dan juga anak dia ni? Beliau bangkit menentang kezaliman, menghapuskan kepercayaan karut dan penyembahan berhala, walaupun terpaksa berdepan dengan Raja Namrud yang kejam pada masa itu. Ini cabaran dia yang kedua. Hingga beliau dibakar hidup-hidup dalam timbunan api yang besar. Cabaran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam terpaksa berhadapan dengan kezaliman berdasarkan orang panggil terpaksa berhadapan dengan kepercayaan karut dan penyembahan berhala. Bukan setakat berdepan dengan Raja Namrud, berdepan dengan pengikut-pengikut Namrud, tapi hak paling besar sekali berdepan dengan ayah dia sendiri. Ayah dia tak seikut agama Nabi Ibrahim, tak seikut kepercayaan, percaya kepada Allah Ta'ala. Ini ujian yang sangat besar. Tetapi dengan pertolongan Allah, api itu tidak memberi apa-apa kesan buruk kepadanya. Beliau juga dikatakan bapa agama dan bapa mujahidin kerana beliau insan
yang mula-mula berjihad fi sabilillah dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ujian yang dialami, yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita tengok satu persatu. Sebagaimana musbuk baru ni lah, kita tak segi lorak-lorak. Kita tak segi lorak-lorak. Kita nak menghayati pengorbanan dan jihad yang dialami, yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iaitu mula-mula kita baca saat ni, iaitu Nabi Ibrahim terpaksa berhadapan dengan kezaliman, kepercayaan yang karut. Lebih-lebih lagi berdepan dengan Namrud dan juga ayah dia. Sehingga mana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa iz qala Ibrahimu li abih azar atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ayah kepada Nabi Ibrahim ni bernama Azar. Mana nama ni boleh? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dalam suratul An'am. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim ni berkata kepada ayah dia, atattakhidhu asnaman alihah. Adakah kamu ni wahai ayahku menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Mu ni ambil berhala kau jadi Tuhanmu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Ibrahim royak kepada ayah dia, iz qala li abi ya abati lima ta'budu ma lam yasma' wala yubsir wala yughni anka syai'a. Tak kala Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dia, ya abati, wahai ayahku. Ni adab seorang anak kepada ayah. Walaupun ayah dia ni tak masuk Islam, walaupun ayah dia ni tak ikut agama dia, tapi penghormatan kepada ayah mesti berterusan. Jangan disebabkan putus agama, dia tak masuk agama Islam, maka kita boleh derhaka kepada ayah dia. Tak betul. Ya abati, wahai ayahku. Dia sebut lembut. Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah benda yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Nabi Ibrahim tanya ayah dia, ya abati, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu yang tidak datang kepadamu, maka ikutlah aku akan memimpin kamu ke jalan yang betul. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Ya abati, inni akhafu
ayyamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan ditimpa azab daripada Allah Ar-Rahman Allah. Sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah aku akan ditimpa azab daripada Ar-Rahman, maka kerananya ayah akan menjadi rakan bagi syaitan. Itu dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayah dia, berlembut, ya abati, wahai ayahku. Sebab itulah, sebagaimana hamba sebut tadi, walaupun berlainan agama ibu bapa kita dengan kita, maka kita mesti laksanakan tanggungjawab kita sebagai seorang anak, mesti birrul walidain, dan mesti menghormati kedua ibu bapa kita walaupun mereka ini tidak memeluk agama Islam. Dan kita tengok alhamdulillah dalam masyarakat kita ni banyak kesan-kesan yang baik yang dilakukan oleh ibu bapa hak bukan Islam lah, khususnya kepada anak-anak angkat mereka. Walaupun mereka ni berlainan agama, mereka ambil orang Melayu Islam sebagai anak angkat mereka, tapi mereka tidak paksa anak-anak buah mereka ni masuk agama mereka. Kita tengok banyaklah kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah baik dalam negara kita ni. Bagaimana seorang ibu, seorang perempuan Cina membesarkan anak perempuan Melayu daripada kecil. Sapalah dia berjaya, dia tak kosek pun agama, dia tak paksa pun masuk agama dia. Dia jaga semaya, dia pesan macam-macam. Hak geger, bukan geger lah, hak viral baru ni, Uncle Mike, dia ambil 3 orang anak yatim piatu Islam, dia suruh jaga semaya, jaga segala-gala. Kalau kita tengok kebetulan, kita tengok orang panggil dokumentari dia ni, kebetulan dia ni walaupun bukan Islam, dia tak boleh dengan alkohol. Dia tak boleh dengan alkohol, dia tak boleh minum arak. Kebetulan adanya benda-benda lagu tu menyebabkan anak-anak Melayu, anak-anak akak dia Melayu Islam ni pun tak minum arak lah. Maknanya dia tak paksa anak-anak Melayu dia ni ikut agama dia. Sampai satu tahap boleh kerajaan Malaysia bagi dia ni tokoh Hijratul Rasul, tokoh Mal Hijrah lah. Tahun berapa hamba tak ingat. Orang buat filem dah cerita dia. Nak ayatnya, mereka ni menghormati agama antara satu sama lain. Mereka tidak guna nafsu mereka untuk buat benda-benda yang tidak baik. Tu cabaran yang pertama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayah dia. Lepas tu pula berhadapan pula dengan Namrud. Ayah dia ni tak masuk Islam, tak ikut dia. Lepas tu pula berdebat, berhadapan dengan Namrud, raja yang sangat zalim, raja yang sangat jahat, yang menggunakan orang panggil otak, menggunakan nafsu. Tak kira betul kau salah ke, dia akan ambil orang panggil tindakan jahat terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila mereka ni berkalah, tak boleh, orang panggil tak boleh buat gapo-gapo. Kemuncaknya, ata'buduna min dunillah ma la yanfa'uka syai'an
wala yadurrukum. Ni. Dia kata mu ni orang panggil dia wak kira dengan berhala-berhala kamu yang tidak dapat berkata-kata. Sesungguhnya engkau telah tahu bahawa berhala itu tidak dapat berkata-kata. Tak boleh kecek gapo-gapo dah. Tapi mudah ikut juga. Macam-macam lah. Akhir sekali, apabila mereka ni kalah berdebat, apabila mereka tidak mampu buat gapo-gapo, harriqu. Namrud kata harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka Namrud royak kepada pengikut-pengikut dia. Maka lagu mana? Bakarlah Nabi Ibrahim. Harriqu. Bakarlah dia. Dan kita tengok. Biarlah. Adakah kita tengok biarlah Tuhan dia akan membela dia. Kita tengok dia kata Tuhan ni Allah Ta'ala lah Tuhan tu. Dia kata Tuhan dia ni tolong dia belagap pola macam-macam. Kita bakar dia. Kita tengok Tuhan dia ni bela dia ke tak? Tuhan dia ni tolong ke tak? Apabila Nabi Ibrahim ini dibakar hidup-hidup, maka kisah dia igak Nabi Ibrahim, dia tangkap Nabi Ibrahim, letak di atas orang panggil bedah gasi. Dia panggil manjanik. Letak di atas manjanik. Lepas tu dia nyalakan api yang sangat besar. Maka dia akan lepaskan manjanik tersebut bedah gasi. Biarlah bedah gasi itu masuk, lepas Nabi Ibrahim ini masuk ke dalam api. Sebagaimana Abu pernah cerita sini dulu, malaikat hok jaga angin mari jumpa dengan Nabi Ibrahim, nak tolong Nabi Ibrahim supaya mari ribut yang kuat pada ke api yang sangat besar. Nabi Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Mari pula malaikat hok jaga hujan minta izin Nabi Ibrahim. Kalau dia izin, akan turun hujan yang lebat, maka akan mampulah api. Maka Nabi Ibrahim kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi Ibrahim sudah masuk dah dalam api. Bukan duduk luar, masuk dalam api dah. Bila masuk dalam api, Allah Ta'ala kata qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah Ta'ala kata, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim masuk dalam api dah. Maka api tadi jadi sejuk. Bukan jadi freezer. Sejuk, selesa. Bardan sejuk, wasalaman dan selamat. Nak mudah faham ke? Api yang membakar, yang panah tadi, bila Nabi Ibrahim ni masuk dalam api, dia rasa subuk serupa duduk dalam aircon. Bardan wasalaman ni amul terjemuh mudah faham ke aircon lah. Api tapi tak panah, sejuk, dia juga selamat. Bayarlah duduk dalam aircon, selesa dan juga sebagainya. Nak ayatnya Allah Ta'ala tunjuk mukjizat dia kepada Namrud. Dan Allah Ta'ala tunjuk juga mukjizat kepada pengikut Namrud. Akhir sekali pengikut Namrud berubah arah. Akhir sekali mereka mengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Ikut tu sebab apa? Sebab barang pelik. Pelik. Masuk dalam api, tapi tubik-tubik tak terbakar.
Tak ada. Orang panggil tak ada. Melecur. Molek-molek tubik. Ulama tafsir kata, kalulah hujan ni turun, tiba-tiba api ni mampu. Nabi Ibrahim tak masuk dalam api sebab apa? Hujan turun, api mampu. Maka manusia tengok benda tu biasa. Biasalah. Hujan turun, api mampu lah. Angin mari, tiup api, api mampu. Nabi Ibrahim tak masuk lagi, mari buk taufik, mampu api. Maka manusia kata, biasa je, angin mari buk, mampu lah api. Tapi bila Nabi Ibrahim masuk dalam api, tiba-tiba tubik daripada api, molek-molek. Manusia akan jadi pelik. Orang akan jadi pelik, tak degi dengan api. Menyebabkan pengikut-pengikut orang panggil Namrud beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak royaknya, Nabi Ibrahim ni seorang Nabi yang istiqamah. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang istiqamah, yang tetap pendirian, yang sabat, yang tetap pendirian dengan agama. Nabi Ibrahim ni orang yang istiqamah dengan agama, tetap pendirian dengan agama, bersabar dengan agama, percaya kepada agama. Marilah gajah rimau sekalipun, dia tetap jaga agama dia. Tetap jaga agama dia. Walaupun diancam dengan bunuh, walaupun diancam dengan kematian, dia tetap pendirian dia dengan agama. Bayangkan kalulah nabi-nabi dan juga rasul-rasul ulul azmi ni, mereka mengambil pendekatan orang panggil darurat. Mengambil pendekatan darurat. Lagu mana darurat? Orang nak bunuh kita, tak apalah, kita ikut agama dia lah. Darurat. Kalulah nabi-nabi dan juga rasul-rasul ni mengambil pendekatan darurat. Apa? Orang nak bunuh kita, orang nak bakar kita, maka dia ikut agama Namrud. Bayarlah bagaimana manusia hok ikut nabi-nabi selepas pada ni. Manusia juga akan ambil darurat. Apa? Tengok Nabi sendiri pun ambil darurat. Orang nak bunuh dia, akhir sekali dia ikut. Wal'iyazabillah. Allah Ta'ala nak ajar kepada kita sunnah nabi-nabi dan juga rasul-rasul terdahulu. Mereka tidak mengambil darurat, mereka mengambil azimah. Azimah ni berapa? Mereka lawan. Mereka lawan, mereka berkorban, mereka sanggup mati, sanggup segala-gala untuk jaga agama. Hifzuddin. Hifzuddin. Bukannya hifzu al-adyan. Hifzuddin ni bermaksud jaga agama. Agama Islam. Bukannya jaga agama-agama. Ada setengah tafsirannya, bila sebut jaga agama ni, jaga semua agama-agama yang ada dalam dunia. Jaga agama Islam, jaga agama Buddha, jaga agama Hindu. Akhir sekali, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha tinggi sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak betul. Tak betul. Kerana apa? Inna dina indallah al-Islam. Hanya agama yang ada di sisi Allah Ta'ala ni adalah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama yang tertinggi. Tak ada agama yang boleh menandingi agama Islam. Kalulah agama Islam berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu fahaman
pluralisme agama. Pluralisme agama. Semua agama membawa kepada Tuhan yang satu. Oh, ni mengarut. Kalau penuh kita ingat zaman dulu-dulu, dia kata semua agama ni membawa kepada agama yang satu. Islam bawa agama yang satu, Kristian bawa agama yang satu, Buddha bawa agama yang satu. Tak betul. Tu orang panggil pluralisme agama. Hak betulnya hifzuddin, jaga agama Islam. Bilalah kita jaga agama Islam, maka agama-agama lain akan, orang panggil, akan terjaga dengan sendiri. Dia bebas mengikut agama mereka. Mereka bebas melaksanakan kepercayaan mereka. Hak halal bagi mereka, maka orang Islam tak boleh nak kacau. Hak haram bagi mereka, orang Islam tak boleh nak kata haram. Tu kebebasan mereka. Kita tak masuk campur. Tu Islam. Comel molek-molek dah. Tiba-tiba bawa orang panggil faham hifzuddin ni jaga semua agama. Tak betul. Jadi Nabi Ibrahim ni dia jaga sungguh. Istiqamah dia, sabar dia, tetap pendirian dia. Dia nak royak kepada kita, agama ni benda yang sangat penting. Tak boleh buat main-main. Agama ni perkara yang sangat penting. Kita tak boleh buat main-main. Lebih-lebih lagi akidah. Lebih-lebih lagi tauhid. Nak belajar tauhid, kena melalui orang yang betul. Melalui kitab yang betul. Kena berguru. Amo tak kerti mana. Amo baca hok dalam buku je. Kena cari orang hok hebat-hebat. Tok guru, orang-orang alim. Belajar tauhid ni, jangan belajar melalui orang yang salah. Jangan belajar melalui kitab yang salah. Dia jangan belajar melalui jalan yang salah. Ada 3 benda hok kita kena tahu. Kena cari tok guru hok betul, kena cari kitab hok betul, kena cari jalan hok betul. Sebab ada di kalangan masyarakat kita ni, dia belajar tok guru tak betul. So ada juga belajar orang panggil kitab yang betul, tapi jalan yang tak betul. Dia kona. Kabar-kabar tak jumpa cari pucuk. Jadi bagaimana nak belajar akidah ni? Dia kena berguru. Guru yang betul. Kalau tempat kita kak, kalau dalam negeri kita kak, ada tauliah lah. Belajar dengan guru, belajar dengan ustaz, belajar dengan tok guru, ada tauliah. Daripada majlis agama Islam Kelantan. Tu guru yang betul. Lepas tu pula kitab yang betul. Ni orang panggil keaslian. Keaslian akidah yang telah diasaskan oleh Muluh Tok Kenali dulu. Dia mengasaskan majlis agama Islam Kelantan Maik. Lama dah kita tahu belakang sejarah Maik ni. Tok Kenali asas Maik ni, dia buat comel-comel. Akidah ni adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, merujuk kepada Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Manakala fiqh mazhab Syafi'i dengan mengiktiraf 3 mazhab yang lain. Comel dah Tok Kenali kita buat. Comel dah. Ni hebatnya ulama-ulama dulu. Jadi nak belajar, kena belajar melalui orang yang ada tauliah daripada majlis agama Islam. Kitab pula kitab yang betul, cara pula cara yang betul. Cara hok kita belajar di tempat kita, di Kelantan kita, di negeri mana-mana. Cara kita belajar tauhid ni hok mudah-mudah gak, dia panggil sifat 20. Sifat 20 sebagaimana kita belajar dalam kitab kita baru ni, sifat 20. Lepas tu kita belajar pula Al-Asma'ul Husna. Ni comel. Ni comel. Tu cara yang betul, guru yang betul, kitab yang betul. Barulah kita mendapat
ilmu ataupun mendapat akidah yang betul dan juga tepat. Fiqh pun sama. Fiqh mazhab Syafi'i bukannya fiqh yang tak betul, bukannya fiqh yang mengarut. Akhir sekali Nabi Ibrahim selamat daripada api tadi. Yang ketiga, ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu apabila Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih anak dia. Ini ujian yang paling besar, iaitu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya orang panggil sembelih anak dia apabila dia bermimpi. Apabila dia bermimpi, maka mimpi dia tu dia royak kepada anak dia. Maka anak dia kata, buatlah sebagaimana kamu mimpi. Maka itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak akan buat gapo-gapo kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak betapa taatnya Nabi Ibrahim, betapa taatnya Nabi Ismail alaihissalam ni. Kita akan bacalah cerita dia secara detail ni apabila orang panggil hari raya haji. Korban. Akhir sekali duk tengok-tengok korban tu, maka akhir sekali diucukal dengan kibas. Qala bala fa'alahu kabiruhum anta fa'alta hadza, maka buatlah macam-macam. Akhir sekali diganti dengan kibas. Maka menjadi sunnah kepada kita untuk kita apabila kita nak korban, kita korbankan kibah ke, kambing ke dan juga sebagainya, kerana nak menghayati peristiwa yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dengan anaknya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang mana dia ikut belakang. Apabila Nabi Ibrahim royak gapo kepada dia, dia ikut belakang gapo Nabi Ibrahim buat, menandakan kepatuhan dia kepada Allah Ta'ala, kepatuhan dia kepada ayah dia sendiri. Ini benda yang sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Anaknya menjawab, wahai ayahku, buatlah gapo pun hok diperintahkan kepada kamu, insya-Allah Allah tak ayah akan akan tahu bahawasanya aku ini daripada orang-orang yang sabar. Ini anak solehah, anak soleh, anak solehah yang sangat diinginkan oleh si ayah dan juga si ibu. Kerana patuh dan juga taat kepada arahan ayah dan juga ibu. Jadi ini anak soleh, anak solehah. Siapa tak sih? Anak lelaki yang baik, anak perempuan yang baik. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan anak yang baik? Tidak melalui pendidikan agama. Tarbiyatul aulad, melalui pendidikan agama. Tanam agama dalam anak kita. Tanam ilmu agama dalam diri anak kita. Letaklah di pusat-pusat pengajian agama. Sama ada daripada kecil lagi, di peringkat baby, di peringkat kanak-kanak. Lepas tu orang panggil, lepas tu dewasa dan juga sebagainya. Jangan tinggal ilmu agama. Kerana ilmu agama ni perkara yang sangat penting, yang boleh menjaga mereka dunia dan juga akhirat. Walaupun pekerjaan mereka tu bukan ustaz, bukan ustazah, bukan bidang agama, walaupun dalam apa jua bidang sekalipun, tapi ilmu agama tu ada dalam diri mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mereka dengan ilmu agama yang kita bagi tadi, dunia dan juga akhirat. Wallahu alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.